Hai semua, mari kuasai tambah pecahan yang mempunyai penyebut berbeza bersama Cikgu Jumrah. Sebelum itu, ingat 3 formula ini. Periksa penyebut, samakan penyebut dan tambah pengangka. Latihan 1 daripada 6, darabkan penyebut dengan 3 untuk menyamakan penyebut. Jika penyebut didarab dengan 3, maka pengangka juga perlu didarab dengan 3. Darabkan 4 dengan 2 untuk menyamakan penyebut. Tambah pengangka. Jawapannya ialah 7/8. Ulang langkah yang sama. Tapi ingat, gunakan kaedah bahagi untuk menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Latihan 4 ini mudah je. Samakan penyebut dengan mendarab 6 dengan 2, kemudian tambah pengangka sahaja. Jawapannya ialah 7/12. Macam biasa, samakan penyebut, baru tambah pengangka. Jika soalan meminta untuk mudahkan jawapan, baru kamu mudahkan. Macam biasa, samakan penyebut baru tambah pengangka. Jika jawapan dalam pecahan tidak wajar, maka perlu tukarkan kepada nombor bercampur dengan menggunakan teknik bahagi. Ingat sentiasa periksa penyebut, darabkan pengangka dan penyebut dengan angka yang sama. Terus berlatih dan jumpa lagi di episod Cikgu Jumrah yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Bye!